Tu cakap kayuh tu elok-elok, jangan gelak-gelak. Kau ni. Bismillah. Ayuh kita bertukar posisi. Ada renyuk-renyuk ni. Tak sabar nak angkat ikan benda ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, ni ikan. Kayuh lo. Cepat lo. Ikan benda ni. Cepat lo. Ni ikan. Allahu akbar. Ikan lagi. Allah, besar lagi ikan ni. Allahu akbar. Oh. Alhamdulillah. Oh. Tu cakap kayuh tu elok-elok, jangan gelak-gelak. Kau ni. Alhamdulillah. Rezeki belah siang pula Semalam kita dapat abang dia. Mungkin adik lah. Hari ni abang ni pula. Korang tengok jaring 10 inci. Korang tengok jaring 10 inci masuk macam mana. Nampak ni jaring 10 inci. Dekat atas pipi 10 inci. Dia tak masuk kat perut dia tau. Ini kalau bawah pada 10 inci, jaring bawah pada 10 inci, mungkin cemas-cemas lah nak lekat. Ikan dah duduk luar jaring Tengok ikan dah duduk luar jaring. Memang betul-betul masuk kepala je. Dia tak berpuntal, dia tak berbolot. Macam ni je ikan tu. Alhamdulillah rezeki hari ni. Kita nak cabut dia pun mudah. Tarik macam tu je. Dia tercabut. Alhamdulillah rezeki Buka lacing lo. Bismillahirrahmanirrahim. $16 kilo geng. 16 kilo geng. Alhamdulillah. Kita tambah duduk kat sini. Kita pakai kili ni Bila kita pakai kili ni, dia pusing-pusing. Tali ni tak mudah rosak. InsyaAllah kili ni kuat. Doakanlah kuat. Bye-bye. Tengoklah adik dia rindu dia.